Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua ibu ayah yang menonton rancangan podcast Hati Murni Dear Parents. Alhamdulillah, podcast Hati Murni Dear Parents ni dah masuk sesi yang ketiga. So maksudnya dah 3 bulan kami komit, Hati Murni komit untuk kita adakan sesi podcast Dear Parents. Okey, baik. Jadi kan topik yang kita bawakan pada hari ini sebenarnya sangat-sangat menarik bagi saya. Mungkin di kalangan kita ramainya adalah ibu ayah yang masih lagi muda, okey, yang masih lagi ibu ayah yang baru ada anak yang berumur mungkin 5 tahun, 6 tahun kan. Topik yang kita pilih pada hari ini, tajuk yang kita pilih hari ini sebenarnya boleh diguna pakai untuk panduan yang ke depan. Kan maksudnya bila anak kita dah membesar kan, so mungkin insya-Allah boleh diguna pakai, tapi dalam masa yang sama boleh diguna pakai juga sebagai preparation, persediaan kita untuk kita nak menuju ke arah proses anak kita tadi tu membesar. Orang kata apa tahu, belajar daripada pengalaman orang lain. Itu adalah lebih bagus untuk kita menjadikan the best version pula untuk family kita insya-Allah. Okey, jadi sebelum saya memulakan rancangan podcast Dear Parents ini, bersama saya pada pagi ini, saya tak keseorangan tahu. Saya ada tetamu istimewa pada pagi ini yang saya rasa pengalaman beliau kan dalam memberi motivasi kepada ibu ayah, kepada ramai umat sebenarnya kan selama ini sangat-sangat memberi inspirasi dekat saya. Saya pun ada maklumkan kepada tetamu ini tadi, saya kata, oh Alhamdulillah hari ini saya boleh jumpa face to face. Selama ni saya hanya melihat dari kaca TV saja. Rancangan hal ehwal Islam, semanis kurma kan. Dah bagi clue dah sikit tu kat situ kan. Okey, so dengan penuh rasa hormat saya mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Datuk Ustazah Siti Nurbahyah. Apa khabar Ustazah? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudi undang saya. Alhamdulillah sihat. Ustaz Siti Khadijah sihat? Ya, Alhamdulillah sihat Ustazah. Saya suka datang dekat sini. Masya Allah. Teruja sebenarnya. Oh, Masya Allah. Terima kasih kami juga sebab kerana sudi melapangkan masa, orang kata lock tarikh untuk kami kan dalam rancangan podcast Dear Parents Hati Murni. Alhamdulillah, sama-sama. Okey, baik Ustazah. Saya rasa ramai tetamu kita ni yang menonton, saya difahamkan ada lebih kurang dalam 100 orang juga yang berada dalam link Zoom kita pada hari ini. Yang saya percaya sebenarnya mereka ni nak menuntut ilmu. Menuntut ilmu macam mana nak mendidik anak. Kan sebab anak ni sebenarnya dia satu amanah kan Ustazah kan. Betul. So kitalah sebenarnya nak mencorakkan mereka, nak jadikan mereka ni best version ataupun sebaliknya. Kan sebab okey Ustazah, topik yang kita pilih pada hari ini adalah ramai ibu ayah menyesal bila anak sudah besar. Okey. Kan, so saya rasa saya pun terpanggil juga dan mungkin ada juga rasa penyesalan juga. Sebab dulu waktu saya ada anak kecil, saya merupakan seorang ibu yang sangat garang. Terutama untuk anak yang sulung kan. Sekarang anak sulung dah besar mana? Umur 23 tahun. Oh subhanallah. Kan. So terkadang bila melihat dia tu saya rasa macam kesian dekat dia. Kenapa dulu saya buat macam tu kan? Adalah rasa kekesalan tu kan. Tapi yalah, orang kata proses tu dia dah tak boleh pusing balik kan Ustazah. Betul. Kan? Masa tak boleh berputar kembali. Betul Ustazah. Betul. Jadi sebab tu kami pilih tajuk ni supaya kita boleh beri panduan kepada ibu ayah macam mana nak mendidik anak supaya tidak berlaku penyesalan seperti saya. Masya-Allah. Okey, baik Ustazah. Biasanya slot ni saya akan tampilkan dengan soalan teruslah. Okey, boleh silakan. Ustazah akan berkongsi melalui soalan ini Ustazah. InsyaAllah. Okey, jadi soalan saya yang pertama, benarkah ramai ibu ayah hanya menyedari kesilapan mereka apabila anak sudah dewasa? Mengapa perkara ini sering berlaku? Okey, baik. Terima kasih kepada Ustazah Siti Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah di atas pertemuan ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang dapat bersama dengan kita mendapat rahmat dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, untuk menjawab soalan tadi ya. Saya berbeza sedikit. Maksudnya saya suka menukar perkataan menyesal tu kepada muhasabah. Sebab bila kita sebut menyesal, kita akan rasa bebanan. Kita akan rasa tekilan. Dan silat-silat hari bulan, kalau imannya tak kuat, dia boleh membawa kepada kemurungan. Jadi cuma ayah ibu, kita tukar kekesalan ni kepada muhasabah. Ustaz Siti, biasanya kan, bila kita meningkat usia, kita sebagai ibu bapa, kita meningkat usia. Bila usia kita bertambah, dia ada satu fasa tau. Kita akan duduk seorang-seorang kat dalam bilik. Kita akan duduk di depan mihrab kita ataupun di depan kiblat kita. Ketika itu, dia bukan penyesalan tau. Dia muhasabah diri. Muhasabah. Anak adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah berlalu, ianya telah berlalu. Dan ia kita tak boleh nak putar balik. So apa yang kita boleh buat sekarang ialah muhasabah diri, muhasabah dan doa. Kita ada kekuatan doa. Ibu bapa ada kekuatan doa. Memanglah kadang-kadang rasa tekilan macam Ustaz Siti sebut tadi kan. Kenapalah garang dulu? Kenapalah tak spend time dengan anak-anak? Kenapalah busy sangat kerja? So dia punya why tu banyak. Bila why tu banyak, dia memberi emosi yang tidak stabil. So tetapi bila muhasabah tu banyak, ya Allah, aku rasa aku dah berdosa, ya Allah, dalam mendidik anak-anak, ya Allah. Ya, bantulah aku, ya Allah, ya. Aku rasa berdosa, ya Allah. Anak ini adalah anugerah daripadamu. Dalam masa yang sama, ia adalah amanah daripadamu. Dan amanah ini, ya Allah, aku telah tergelincir di dalam mendidik anak. Bantulah aku, ya Allah, untuk aku bangunkan semula keluargaku ini dengan iman dan takwa kepadamu. Bila tukar muhasabah Ustaz Siti dan juga ayah-ayah ibu-ibu, hati kita akan rasa tenang. Dia lebih kepada taubat kepada Allah. Itu memberi ketenangan hati. Saya tak suka sebut perkataan menyesal. Saya suka sebut sebagai muhasabah dan doa. Ya. Jadi Ustazah, dalam proses kita muhasabah tu, apa sebenarnya tindakan yang kita boleh lakukan? Ya, tindakan yang kita boleh lakukan ialah kita merapati anak. Mungkin selama ni kita rasa dulu-dulu biasalah mak ayah kan. Masa anak-anak tu kecil, struggle sebenarnya. Betul. Dan tujuan mak ayah bekerja ni untuk membahagiakan anak-anak. Dan bila anak-anak dah besar, kita nampak di depan mata kita, dia dah tak macam dulu-dulu tak? Betul. Kalau dulu mainan dekat ruang tamu tu kan banyak. Macam Ustazah cucu-cucu semua duduk sekali. Jadi kita tahulah dengan mainan yang banyak kan. Jadi kita bimbang suatu hari nanti mainan yang banyak tu dah tak ada. Tawa, usikan, lompat sana, lompat sini tu dah tak ada. So sekarang kita nak lompat sana, lompat sini tak boleh. So apa yang kita boleh buat? Ialah kita peluk anak-anak kita. Dan walaupun dia dah besar. Ya, dan dia ada keterbatasan dekat situ. Masa kecil kita boleh peluk sebebas-bebasnya. Tapi bila anak dah dewasa kita boleh peluk. Tapi ada batas dalam Islam dekat situ. Tapi kita still boleh peluk anak. Kita boleh ajak anak untuk solat berjamaah bersama-sama. Sebab solat berjamaah bersama-sama tu kita mengajak diri kita dan anak-anak kita untuk hati tu berpaut dengan Allah. Bila hati tu berpaut dengan Allah, yakinlah sejauh mana anak tu pergi, dia akan kembali kepada ayah dan ibu. Masya Allah. Ya Allah. Aduh, sangat touching lah. Memang betul lah Ustazah. Sebenarnya kita bekerja sebenarnya adalah untuk anak-anak. Tapi dalam masa yang sama terkadang kita terlepas pandang untuk yang situ. Betul. Sebab mungkin dipengaruhi dengan kita punya stres, kan, kita punya fokus kita kan terlalu fokus kepada kerja. Akhir sekali berlakulah penyelesaian, tapi Ustazah kata jangan penyesalan, iaitu muhasabah. Kan, muhasabah. Saya pernah juga terdengar adalah orang bagi tahu dekat saya kan, dia kata anak-anak ni dia kata kalau sampai fasa yang dia dah tak nak ikut kita. Kalau kita pergi hotel pun dia dah tak nak main swimming pool. So maksudnya itu tanda bahawa anak-anak tu tadi dah besar.
Ya. Kan Ustazah kan. Dia dah malu lah. Dia dah kan? malu kan. Ah. So betul juga sebab saya selalu fikir macam yalah dulu bila kita nak keluar dia sibuk-sibuk nak ikut kita kan sampai Ya. menangis-nangis kan Ustazah Nak kan. juga hotel yang ada swimming pool. Kan. Tapi kan? bila sampai satu masa yang kita juga dah meningkat usia, bila kita ajak terkadang dah tak nak. Itu dah posisi lain pula kan Ustazah Ya, kan. saya. Kita dah start terasa hati. Ya. Kenapa anak tak nak ikut kan Ya, Ustazah kan. ya. Jadi Ustazah kalau boleh orang kata perincikan lagi sikit. Macam mana proses kita nak menghadapi situasi itu. Kan macam mana kita nak bagi balance antara usia kita yang awal-awal kan masa kita melahirkan tu muda kan Ya. dengan fasa yang kita dah semakin meningkat usia. So macam mana kita nak bagi balance situasi tu. Ya. Sebenarnya untuk kita bagi balance, biar anak tu daripada kecil dia nak ikut kita, sampai ke besar pun dia nak ikut dengan kita, ia sebenarnya bermula daripada hati seorang ibu. Hati seorang ibu. Apa maksud hati seorang ibu? Hati seorang ibu yang bila ajak anak-anak nak pergi mana tu, hati ibu ni hati yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Bukan kerana ajak anak tu sekadar untuk bercuti, sekadar untuk libur, tapi kita niatkan kerana nak ikut contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda ada masa bersama dengan keluarga, ada masa bergurau senda dengan keluarga. Bagaimana seorang lelaki datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lelaki ini nama Aqra. Kan salah sejarah ya, Aqra bin Habis ya. Aqra bin Habis ni dia lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni peluk Hasan, peluk Husin, cium Hasan dan Husin yang merupakan cucu kesayangan Rasulullah SAW. Dan apa kata Aqra ya, kepada Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, engkau masih cium lagi? Masih cium. Bila sebut masih cium ni maknanya mungkin Hasan dan Husin tu dah dewasa sikit. Engkau masih cium lagi Hasan dan Husin. Engkau cium cucu-cucumu. Sedangkan aku ya Rasulullah, aku ada 10 orang anak. Tapi tak ada seorang pun yang aku peluk mereka dan aku cium mereka seperti mana yang kau lakukan ya Rasulullah. Masya Allah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, mereka tidak akan dikasihi. So dia punya key point dekat sini, cinta yang ada dalam hati ibu tu. Apa yang kita buat tu kerana cinta kita yang mendalam kepada anak-anak kita, berteraskan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Nabi, seorang pemimpin, seorang rasul, seorang nabi dengan dakwahnya, dengan perjuangan Islam yang kita dapat nikmati pada hari ini, masih ada masa bergurau senda dengan keluarga, masih ada masa peluk cium Hasan dan Husin. Even Rasulullah SAW sedang beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah di dalam sujud baginda. Sujud adalah waktu kita dekat dengan Allah. Dalam keadaan Nabi sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cucu Nabi Hasan dan Husin ini, salah seorang daripadanya, panjat di belakang Nabi. Nabi lamakan sujud tersebut untuk memberi ruang momen yang indah kepada Masya anak-anak Allah. kecil. Jadi maknanya kita daripada awal kita ciptakan momen yang indah kepada anak kecil kita. Bila kita cipta daripada awal, mereka akan ingat sampai bila-bila dan mereka tak boleh pisah tahu dengan kita. Masya Allah. Dia pergi mana pun dia nak ada ayah, dia nak ada ibu. Masya Allah. Saya. Ustazah, saya dah sangat touching. Saya tak tahulah penonton macam mana yang ada di link Zoom kita. Saya dah sangat touching dah ni. Saya begitu, apa yang Ustazah berikan ni begitu menusuk dekat kalbu. Lagilah bila sebut nama, sebut Rasulullah SAW. Masya Allah, cakap kan Rasulullah ni manusia yang hebat. Ya, saya. Tapi kenapa kita tidak boleh mencontohi kan? Ya. Jadi saya rasa Ustazah, tajuk ni memang betul lah kena ubah kepada ramai ibu ayah. Instead of menyesal, kena tukar kepada ramai ibu ayah muhasabah bila anak sudah besar. Ya, muhasabah bila anak dah dewasa. Betul. Tajuk tu dia lebih dekat. Lebih dekat kan? Okay. So, Ustazah nak tanya, ni soalan yang saya bacakan ni adalah daripada parents. Kita ada minta diorang bagi soalan siap-siap sebelum bila diorang mendaftar, kita terus tanya apa soalan yang diorang nak tanya kepada Ustazah kan? Boleh. Okay, so soalan yang pertama dia tanya, bagaimana cara terbaik memujuk anak tanpa memarahi mereka? Ya, cara nak pujuk anak tanpa memarahi mereka. Okey, caranya ialah kita masuk ke bilik anak. Kita masuk ke bilik anak
Dan sebelum kita nak masuk ke bilik anak tu, kita baca satu ungkapan yang Sayyidatina Khadijah selalu baca bila bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Mungkin ibu ayah dah ambil pen nak tulis. Ya. Sebenarnya kita selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kita ada Ustazah Siti Khadijah ya. Subhanallah. Subhanallah ya. Ya. Khadijah apabila bersama dengan Rasulullah SAW nak belai rambut Nabi ke, nak hidang makan ke, nak selimut Nabi ke, nak buat apa ke, Bismillahirrahmanirrahim. So sebelum ibu nak memujuk anak ni, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bila kita mulakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang ni akan bantu kita untuk pujuk anak tadi. Sebab sifat kasih sayang Allah tu. Jadi bila kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, baru teruskan anak tadi. Terus pujuk. Kenapa Mak Ajuk ni, kalau ibu ada buat salah, ibu minta maaf. Ada apa, luahkan dekat ibu. Ibu akan jadi a good listener. Ibu akan pinjamkan telinga ibu ni dekat kamu nak. Ada apa. So dia lebih kepada kasih sayang. Dengan ungkapan hebat Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah Ratu Balqis menerima dakwah daripada Nabi Sulaiman alaihi salam dengan Bismillahirrahmanirrahim? Masya Allah. Ya, dengan surah An-Naml ayat 30 hingga 31 dimulakan surat daripada Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis nak pujuk Ratu Balqis ni supaya menerima dakwah daripada Nabi Sulaiman ni. Pujuk dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ungkapan yang sungguh indah. Kita dapatkan poin kan? Bismillahirrahmanirrahim. Itulah orang kata petuanya. Tapi kan Ustazah, ada juga yang pernah bercerita dengan saya lah. Dia kata kalau saya as a ayah marah, mak kena pujuk. Kalau mak marah, ayah kena pujuk. Adakah benar konsep tu ataupun sebenarnya macam mana Ustazah? Okey, nak kena tahu juga. Marah tu disebabkan apa? Okey. Marah tu disebabkan apa? Kalau seorang ayah marah kepada anak dia sebab anak tu tak solat ataupun anak tu lambat solat, maka ketika ini ibu tu tak boleh pujuk dulu. Ibu tu kena bagi ruang untuk anak tu. Anak pun dia kena muhasabah juga. Untuk dia muhasabah, benar marah seorang ayah sebab anak ni lewat solat. Jadi ibu tak boleh pujuk. Dah lah tu, ayah bukan ada apa-apa pun kan. Tak boleh macam tu. Ibu kena bagi ruang kepada anak untuk anak juga muhasabah diri. Dan bila anak tu mungkin 20 minit selepas solat dan sebagainya, baru ibu merapati anak ni, memujuk anak dengan berkata, ibu ni dia kena bela ayah tadi. Kan dia tak boleh nak kata apalah ayah buat macam tu, tak boleh kan. Ibu tadi dia kena bela ayah. Benar nak apa yang ayah buat tadi tu, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh. Nabi suruh kita solat, Allah suruh kita solat. So pastikan nak pujuk memujuk tu, ayah marah ataupun ibu marah, seorang lagi nak pujuk tu, tengok sebab apa. Okey. Dia kena tahu sebab dia dulu. Baru kita tahu bagaimana kita nak handle emosi kita sebagai ibu bapa dan menenangkan emosi anak. Faham. So maksudnya berkaitan dengan tanggungjawab dia kepada Allah. Ya. So kita bagi masa untuk dia. Bagi masa. Dia kena muhasabah diri. Dia tak boleh bila kena marah je ibu terus masuk. Dia kena bagi ruang. Dia kena bagi ruang. Kalau dekat situ anak tu dia tidak belajar untuk memperbaiki kesilapan dia. Dia pun kena muhasabah juga. Faham. Ya. Okey, Ustazah, soalan lagi ya. Bagaimana ibu tunggal boleh menjadi ibu yang baik walaupun sibuk mencari rezeki? Subhanallah. Ibu tunggal yang hebat. Masya Allah. Bila sebut ibu tunggal ni, perjuangan dia sangat mulia. Dan perjuangan para ibu tunggal ni mendapat ganjaran yang mulia di sisi Allah. Bayangkan dengan nak bekerja untuk memberi kebahagiaan kepada anak-anak, dalam masa yang sama nak mendidik anak-anak. So apa yang ibu tunggal ni boleh buat untuk menggalas tanggungjawab yang begitu berat, serahkan urusan kita kepada Allah. Tawakal.
Di sini datang tawakal. Tapi serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita berusaha. Kita dah keluar cari rezeki. Jadi bila kita dah keluar cari rezeki, anak kita macam mana? Kitalah ibu, kitalah ayah. Maka ketika itu kita tawakal kepada Allah dengan bercakap dengan Allah, berkata-kata dengan Allah. Ya Allah, aku keluar bekerja ni kerana-Mu ya Allah. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah. Tolong jaga anak-anak aku ya Allah. Sebab aku buat semua kerana-Mu ya Allah. Tolong jaga anak-anakku ya Allah. Jadi bila kita sering berbicara dengan Allah, bukan sekadar kita mohon kepada Allah untuk menjaga keselamatan anak-anak kita, tapi sebenarnya ianya memberi kekuatan kepada diri kita. Sebab ibu tunggal dia kena ada kekuatan. So bila dia membina kekuatan dia dengan konsep tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah janji apa? Bila kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semua urusan kita Allah mudah. Allah bagi rezeki tanpa kita duga. Penat-penat cari rezeki kan? Allah bagi rezeki tanpa kita duga. Rezeki di segi kita dapat ekonomi keluarga. Anak-anak yang soleh-soleha adalah juga rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkat tawakal seorang ibu tunggal. Masya Allah. Yalah, dengan zaman sekarang kan yang sangat mencabar kan. Ya. Sebab kalau betul juga Ustazah bagi tahu tu kena bertawakal. Kalau tak dia akan menyebabkan kita akan ada stres. Rasa beban. Ya. Dia akan rasa beban. Kan? Dia akan rasa akibat perceraian, dia akan rasa sampai jadi macam ni. Betul. Dia akan rasa satu bebanan. Tapi bila dia tawakal, buat je lah. Buat je kan. Kerja je, didik anak. Selebihnya serah kepada Mungkin Allah. Ustazah boleh sharekan sikit tips macam mana nak adakan rasa tawakal tadi. Ya. Sebab macam orang cakap lah kan. Kita selalu cakap sabarlah. Ya. Okey, kita cakap orang yang mendengar tu cakap kau cakap sabar senang lah. Ya. Tapi nak membuat itu macam mana? Mungkin Ustazah boleh kongsikan sikit tips. Macam mana dia bukan macam tu je tau Ustazah Siti tau. Ada seorang ibu ni kan. Bila berjumpa dengan Ustazah kan. Ustazah ni cakap sabar senang lah. Sot baro je kan. Sot baro SABAR 5 je. Tapi saya yang menanggung ni kan. Maknanya nak bagi tahu kata ya Allah beratnya ujian bagi seorang ibu dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. So bagaimana kita nak bina tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Cara untuk kita bina tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah bangun solat sunat tahajud. Allahu Akbar. Saya tak tahu nak cakap macam manalah. Masya Allah, tabarakallah. Kita ni diuji oleh Allah. Ujian kita banyak. Ada orang diuji dengan pasangan. Ada orang diuji dengan anak-anak. Ada orang diuji dengan masalah keuangan. Ada orang diuji dengan masalah kesihatan. So apa yang kita boleh buat ialah bangun solat sunat tahajud. Allah janji di dalam Al-Quran, orang yang bangun solat sunat tahajud ni, Allah angkat darjat dia di dunia dan juga di hari akhirat. Masya Allah. Bila Allah angkat darjat kita di dunia dan juga di hari akhirat, maknanya kita sedang membina tawakal yang tinggi kepada Allah. So dia punya key dia, kuncinya ialah jangan tinggal solat sunat tahajud. Kalau tak boleh bangun qiyamul lail ni, sebab solat sunat tahajud letak dalam qiyamul lail. Kita bangun malam, kita tidur dulu, kita bangun. Kalau tak bolehlah lama qiyamul lail. Bila sebut qiyamul lail tu kita bangun tengah malam, kita solat taubat, minta ampun kepada Allah, kita solat sunat tahajud, ditambah solat hajat, lepas tu baru kita tutup dengan witir. Sekiranya kita tak mampu nak buat semua tu, tolong jangan tinggal solat sunat tahajud. Sekarang ni subuh dah betul-betul pukul 6. Betul-betul pukul 6 dah azan, tepat pukul 6. Betul. So, bangunlah 5.30 ke. Kalau tak boleh bangun pukul 4 pagi, 5.30 takkan tak boleh bangun kan. Bangunlah 5.30 pagi tu, bila 5.30 pagi Allah suruh apa? Allah suruh kita solat tahajud dalam Al-Quran. So, lepas tu kita nak buat apa? Lepas kita dah doa semua, istighfar. So itu waktu yang terbaik. Solat tahajud, istighfar, dia akan membina satu keyakinan kita yang tinggi kepada Allah. Semuanya Allah yang bagi. Ujian pun Allah yang bagi. So jalan keluarnya siapa? Yang memberi ujian, ada jalan keluarnya. So ini menyebabkan tawakal kita semakin tinggi kerana keyakinan kita kepada Allah semakin tinggi. Masya Allah. Betul tu. Kena belajar untuk bertahajud. Sebab Allah tu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. InsyaAllah dia tidak akan menganiaya kita. Betul tak Ustazah? Betul. Sebab bagi sesiapa yang dia baru nak start solat sunat tahajud, tak apa. Buatlah contoh.
seminggu sekali. Sementara nak buat tiap-tiap malam ni kan, mulakan dengan seminggu sekali dulu. Janganlah sebulan sekali. Gapnya terlalu jauh kan. Jauh. Mulakan dengan seminggu sekali dulu. Bila buat seminggu sekali, lama-lama dia akan rasa macam tak lengkap kehidupan kita tanpa solat sunat tahajud. Dia akan ada rasa satu feel, satu zauk, satu rasa yang kita nak cerita dengan orang tak boleh, tapi hanya orang yang merasainya sahaja yang mengalaminya. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Banyak perkongsian yang menarik daripada yang berbahagia Datuk Ustazah Siti Bahaya. Okey, baik Ustazah. Soalan yang sangat tertarik lah, saya tertarik kan dengan soalan ni. Apakah gaya ataupun parenting style yang paling sesuai untuk mendidik anak pada era gadget hari ini? Ini memang Allahu Akbar. isu ramai parents ni Ustazah. Betul. Kan, macam mana nak bagi balance, nak kasih, kalau tak kasih pun tak boleh juga kan. So betul. macam mana Ustazah? Okey. Janganlah beri gadget ni di usia anak sekolah rendah. Awal sangat kan. Pengalaman saya pengalaman saya nak didik anak-anak tu, anak-anak dah berkahwin semuanya. Cucu Ustazah ada 14 orang. Masya Dan Allah. kami alhamdulillah, semoga Allah tetapkan hati kami duduk serumah. Ya. Dan apa yang Ustazah buat cucu sulung umur 18 tahun. Saya bagi gadget kepada cucu sulung, maksudnya bagi handphone kepada cucu sulung bila dia masuk universiti. Sebab kena guna. Kalau tak kena guna mungkin tak bagi lagi lah kan. Ya? Kenapa? Sebab gadget ni dia perlu iman yang tinggi untuk mengawal segala input output semua yang ada dalam gadget tu. So apa yang boleh kita buat? Ini perlu kepada kebijaksanaan ibu bapa. Beri gadget kepada anak, pantau. Beri gadget kepada anak, anak kena ada kekuatan. So apa kekuatan anak? Supaya bila dia ada gadget dekat tangan tu, dia tahu mana baik, mana buruk. Kekuatan dia apa? Kekuatan dia zikrullah. Kekuatan dia zikrullah. Kita sebagai ibu bapa ni, kita muhasabah diri kita balik. Sepanjang kita mendidik anak-anak ni, ada tak hari-hari anak kita ni, kalau bagi yang suka tasbih, pegang tasbih lah. Anak kita ni ada tasbih ke tak? Ya, memang ramai yang bercakap. Ya, boleh zikir dengan ruas-ruas jari. Alhamdulillah, semua ni Allah bagi ni, alhamdulillah kita boleh guna untuk Allah. Tapi bila kita ada tasbih, biasalah manusia, bila dia ada alat, dia tengok tasbih, oh hari ni belum zikir lagi. Kekuatan yang membantu anak-anak kita yang ada gadget ni ialah zikrullah. Daripada anak ni duk asyik scroll kan, dia suka scroll. Why not jari jemarinya zikir? Daripada scroll yang banyak, why not ada masa dia pegang tasbih tu, dia berzikir kepada Allah. Sebab bila berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di situ ada kekuatan. So bagaimana ibu bapa nak membina keakraban dengan anak-anak yang suka gadget ni? Solat berjamaah. Solat berjemaah. Ya, solat berjamaah. Jangan bagi masing-masing solat sendiri. Tak naklah mak ayah sembahyang dalam bilik ataupun ayah solat dalam bilik. Mak dia solat kat dapur, dia tengah masak dan sebagainya. Ada ruang dia solat dekat dapur, kat ruang tamu kan. Ayah dalam bilik, mak ruang tamu, anak-anak dalam bilik. So mana keakraban kita tu? Sebab bila kita dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita. Jadi bila rajin solat berjamaah untuk masa keemasan. Masa emas kan? Masa yang sangat berharga. Masa emas, masa permata. Anak kita ni kan umpama permata, emas yang berharga. So masa berharga tu ialah solat berjamaah dan pastikan untuk membentuk jati diri anak tentang gadget ni tadi, zikrullah. Sangat membantu. Ya. So maksudnya kalau untuk permulaan kita nak buat perubahan ke apa ke semua, starting dengan solat berjemaah lah ya. Starting dengan solat berjamaah. Ya, sebab bila kita solat berjamaah tu, nak pula ayah jadi imam kan. Betul. Ya Allah, anak tu dia rasa macam, ya Allah, hebatnya ayah. Kan? Ayah jadi imam. Ya, walaupun ayah masih lagi sedang memperbaiki bacaannya. Ada ayah-ayah yang sedang memperbaiki bacaannya. Tahniah ayah-ayah. Bagus, sebab kita tak ada istilah terlambat untuk berubah. Pintu perubahan tu sentiasa Allah buka, umpama pintu taubat.
Jadi maknanya ni peluang yang Allah bagi kita selagi kita masih bernafas, nadi kita masih berdenyut, maka solat berjamaah. Solat berjamaah ni dia kunci segala-galanya. Kunci segala-galanya, kunci ketenangan, kunci kebahagiaan yang jauh akan menjadi dekat berkat solat berjamaah. Masya Allah. Ya. Jadi bukannya setakat kita menghantar anak untuk belajar agama saja, tapi sebenarnya di rumah pun perlu ada juga pendidikan agama tu tadi. Ya, betul. Sesimpel-simpel perkara adalah wujudkan dulu solat berjemaah. Betul. Nampak macam simple kan? Ya. Tapi Dia bila punya impact dia. bila kita buat tu impact dia kuat. Dan satu lagi Ustazah Siti Khadijah dan juga ayah-ayah ibu-ibu, biar di rumah ni kita ada disiplin. Disiplin tu maksudnya no handphone kat meja makan. No handphone bila kita keluar makan sama-sama. Sedih sebenarnya kan. Bila kita keluar makan, kita tengok meja sebelah kita kan. Kalau 5 orang dekat situ, 5 orang dengan phone. So, sedangkan itu adalah quality time together. Masa untuk kita bersama. Dan kita tak tahu bimbang itu adalah mungkin makan kita yang terakhir bersama dengan keluarga kita. Jadi maknanya dekat sini penegasannya perlu kepada ibu bapa. Perlu kepada ibu bapa. Okey, ayah nak bagi tahu ni kita nak keluar ni, kita nak makan sama-sama ni. Ayah nak belanja semua makan ayah dapat gaji ni. Kan? Mak seronok ni. Okey, handphone letak tepi. Dia kena mula dalam rumah dulu. Bila dalam rumah kat meja makan tu tak ada phone, kat luar dia akan biasa. Ustazah selalu sebut macam ni tau. Bila kita makan tu, kenapa kita tak boleh handphone? Sebab kita nak mensyukuri nikmat sebutir nasi yang masuk ke mulut kita. Jadi kalau anak-anak kita biasakan, contoh anak kecil nak bagi makan, susah dah sangat nak makan. Kalau tak buka rancangan kegemaran dia, dekat gadget tu dia tak nak makan. Sebenarnya ibu bapa yang didik macam yang tu. mengajarnya tu minta ibu maaf ya. Ibu bapa yang didik macam tu. Sebab ustazah bab ni memang tegas lah. Tak naklah cucu makan dengan ada rancangan dia tengok, tak nak. Makan is makan. Maknanya makan ni kita bismillah, kita alhamdulillah, kita ya Allah, Rasulullah dulu tak kenyang kan. Rasulullah dulu makan kurma, minum air je. Rasulullah sampai letak batu, letak dalam jubah, sampai Saidina Umar Al-Khattab menangis. Jadi di situ kita belajar mensyukuri nikmat. Kita dapat makan, kita dapat minum. Tu yang kita ada doa makan, doa sebelum makan, doa lepas makan. So apa pun ialah disiplin dalam keluarga. Disiplin dalam keluarga. Masya Allah. Disiplin ni dia akan ingat sampai bila-bila. Masya Allah. Kalau dapat Ustazah share, boleh ke? Boleh. Sila Ustazah. Macam kita bercakap ni kan, kita bercakap, tiba-tiba ingatan Ustazah pada arwah abah Ustazah. Arwah abah dah meninggal dunia 38 tahun yang lalu. Sebab umur anak nombor 2 tu 38. Jadi senang nak ingat kan. So arwah abah meninggal dunia 38 tahun yang lalu. Ketika kita sedang bersiaran ni, ingatan Ustazah pada arwah abah. Bila sebut zikrullah tadi. Kenapa? Arwah abah bila nak ambil Ustazah balik sekolah, masa tu sekolah rendah. Darjah 1, darjah 2. Arwah abah ni dia tak suka bawa kereta. Sebab kalau bawa kereta dia akan fokus kat depan, lampu isyarat itu ini dan sebagainya. Arwah abah ambil Ustazah dekat sekolah berjalan kaki. So bila dia berjalan kaki, kita umur darjah 1, darjah 2, bila loceng bunyi, loceng nak balik sekolah, kita akan melompat kan. So bila abah kita pegang tangan kita melompat. Seronok. Boleh balik. Seronok kan. Abah pun tangan macam tu kan. Dan abah Ustazah berkata kepada Ustazah, abah panggil Intan. Dalam family panggil Intan ya. Apa ada dalam hati Intan ketika ini Intan sedang pegang tangan abah? Tak ada apa, Intan seronok balik nak main masak-masak. Dulu main masak-masak je. Panjat pokok, petik daun, main masak-masak je. Betul. Abah nak sekarang ni walaupun abah pegang tangan Intan, abah nak dalam hati Intan sekarang ni, termasuk ketika Intan di sekolah, cikgu tengah mengajar, apa ada dalam hati Intan? Abah tanya 2 soalan lah. Tengah pegang tangan dan tengah cikgu mengajar. Tak ada apa-apa kalau cikgu mengajar, tengok apa cikgu ajar. Ni seronok nak balik rumah nak main masak-masak. Abah nak yang ada dalam hati Intan, walaupun cikgu tengah mengajar kat sekolah, walaupun abah tengah pegang tangan, abah nak yang ada dalam hati Intan, jangan kosong daripada berzikir kepada Allah. Sedangkan darjah 1, darjah 2 kan dapat pesanan ni kan. Sekarang dah jadi nenek kepada 14 cucu, pesanan ni masih segar. So jadi abah Ustaz pegang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maksudnya jika kita
mendidik anak-anak dengan zikrullah, walaupun ayah tu dah tak ada, tapi didikan tu dia masuk dalam hati kita dan kita ingat sampai bila-bila. Faham? Zikrullah, kenangan yang manis. Kenangan yang Ya, manis. Masya saya. Allah. Masya Allah. Touching lah sesi kali ni. Tak sama lah macam yang lepas. Tengok kita punya ni pun sedih dah ni. Hapuslah air matamu dia. Nak tisu lah. Masya Allah. Okey ya, para peserta yang ada di link kita. Saya bacakan lagi soalan daripada ibu ayah juga yang dah memberi kepada kami. So soalan yang seterusnya adalah, bagaimana nak mendamaikan hubungan ayah dan anak lelaki yang sering bertelagah? Orang kata Ustazah, Ya, saya. kalau anak lelaki muka lebih kurang sama macam ayah, biasanya dia panas. Orang tua selalu cakap macam tu kan. Cakap macam tu kan. Kalau anak perempuan sama dengan mak, biasanya akan panas. Kan? Jadi Ustazah, macam mana ni Ustazah? Kita nak memberi panduan kepada mungkin ibu ataupun ayah ni. Okey, bila ayah hubungannya tak berapa baik dengan anak, di situ letaknya peranan isteri dan ibu. Peranan isteri dan peranan ibu. Apa maksud peranan isteri dan ibu ni? Itulah wanita ni, dia hebat sebenarnya. Kan? Nampak je lemah lembut, tapi di sebalik kelembutan tu dia ada peranan yang sangat besar. Apa yang isteri boleh buat kepada suami, pujuk suami. Kan? Nama pun budak-budak. Kita ni dah matang bang. Kita matang. Kita diperintah oleh Allah untuk mendidik anak. Jadi dah lah tu, tak payah gaduh-gaduh lah. Tundukkan rasa ego. Kadang-kadang rasa ego tu yang menyebabkan tak boleh nak berbaik. Jadi isteri tadi ni pergi kepada suami memberi kata-kata pujukan yang macam tu. Dan ibu tadi ni, isteri, ibu kan, ibu tadi pergi kepada anak-anak. Tak baik tau buat ayah macam tu. Ayah penat kerja, cari rezeki. Kita jadi orang tengah. Ya, ayah tak pandai nak mempamerkan kasih sayang. Tapi yang ayah keluar pergi cari rezeki dah berapa puluh tahun dah tu kasih sayang, cuma ayah tak pandai nak cakap. Jadi sebagai anak ni, lembutkan hati tu. Dah lah tu. Pergi salam ayah, cium tangan ayah, minta ampun dengan ayah. So di situ ibu, isteri jadi orang tengah. Yang mendamaikan. Bukannya yang memanglah ayah tu macam tu dah, tak payahlah biar je menambah dekat. api. Menambah api. Biarlah ayah macam tu. Lama-lama ayah tu okey. Dia tak boleh biar. Dia tak boleh biar lama-lama ayah okey. No, dia tak boleh biar macam tu. Kena merapati suami, kena merapati anak, jadi orang tengah yang boleh tarik tangan ayah, tangan suami, tangan anak ni tadi, sama-sama boleh peluk, boleh bermaaf-maaf. Tapi kadang kan Ustazah kan, situasi tu kan. Ya. Situasi tu kan. Ya. Anak terkadang mungkin dia dah start nak mengalah tau. Tapi kan bila si ayah pula, ego tu tetap ada lagi tinggi kan. So macam mana Ustazah nak buat tu? Okey, ego yang tinggi ni sebenarnya boleh dilunakkan dengan doa. Ego yang tinggi boleh dilunakkan dengan doa. Ada masanya kata-kata ni tidak memberi kesan. Betul. Sebab hari-hari hidup cakap kan. ada kalanya lah dia cakap benda yang sama je kan. So kata-kata tidak memberi kesan, tapi kata-kata yang boleh menembus langit ialah doa isteri dan doa ibu. Doa tadi tu. So maknanya luahkan segala-gala isi hati kita ni yang si ayah tadi tu tak nak mengalah dan sebagainya, luahkan kepada Allah. Langitkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu boleh membantu. Masya Allah. Kita dah usaha dah. Kita dah pujuk dah. Tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. So apa yang boleh kita buat? Langitkan doa kita kepada Allah. Allah tu janji nak kabul. Hebatnya seorang wanita ni Ustazah. Kadang dia pun ada rasa terluka. Tapi dalam masa yang sama terpaksa kontrol situasi. Kan? So betapa hebatnya kita seorang wanita ni. Sebab ibu ni dia pandai menyembunyikan lukanya. Faham. So luka seorang ibu ni dia jarang zahirkan kepada sesiapa pun. Tapi waktu mana ibu ni zahirkan lukanya? Ketika kita sujud kepada Allah. Sebab sujud ni adalah waktu yang paling dekat kita dengan Allah. Seolah-olah macam, ya Allah, aku datang kepadamu ya Allah, beban aku banyak ya Allah, tunduk dekat Allah ni. Beban aku banyak ya Allah. Kita kena faham seolah-olah Allah ni bagi tahu dekat kita, sebab tu waktu yang paling rapat kita dengan Allah. Seolah-olah Allah bagi tahu kepada kita, segala bebanmu aku tanggung.
Faham. Segala bebananmu aku tanggung. Apa maksudnya aku tanggung? Allah selesaikan. Ya. Saya baru nak tanya Ustazah, tapi Ya. Ustazah dah menjawab tadi Oh, sorry, soalan. ada soalan yang dengan tak, kau? maksudnya saya nak tanya, habis tu siapa nak jaga hati saya pula? Kan Ustazah dah menjawab dah. Sebenarnya Allah yang menjaga hati insting kita ada ya. Subhanallah, Masya Allah. Saya rasa itu juga sebenarnya persoalan para ibu, kan. betul. Mesti benda yang sama yang kita lalui, cuma proses tu berbeza-beza Ustazah, kan. Ya. Tapi macam mana kita jangan rasa macam kita seorang lah yang tersakiti di seluruh dunia ni, wanita lain bertuah, betul tak Ustazah, kan. Tak semestinya, kan. Kita melalui proses, maksudnya melalui liku-liku yang cerita yang sama, tapi mungkin prosesnya tu berbeza. Saya suka apabila kita macam orang sekarang sebut apa, burn out Burn out. Burn out ya. Apa maksud burn out tu Ustaz Siti Khadijah? Dia punya meaning yang tepat tu apa? Terlalu penat ke? Terlalu penat, Stres macam ke? dah stres sangat-sangat, Stres dah sangat-sangat. sampai level yang paling tinggi Tu burn out lah tu ya. burn out. Kita Ustaz pun belajar juga burn out ni kan. Jadi apabila kita rasa burn out tadi tu, burn out kita tu sebenarnya wanita ni dia hebat, dia melepaskan burn out dia tadi tu kepada Allah. Faham? Dia apa-apa pun sebenarnya dalam kehidupan kita ni, rasa syukur terpenting. Dan burn out-nya ni dia tukar kepada yang positif. Ya Allah, semua ni adalah ujian daripadamu ya Allah. Engkau sayang aku ya Allah. Kau sayang aku ya Allah. Dan perkataan yang selalu Ustazah guna untuk memberi kekuatan kepada para wanita dan ibu, isteri yang burn out ni ialah selalu sebut perkataan ataupun ayat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq dalam peristiwa hijrah di Gua Sur. Yang Abu Bakar susah hati ni. Sekejap intai kat bawah pintu gua kan. Musuh datang ke? Macam mana ya Rasulullah? Macam mana nak buat ni? Apa ayat Rasulullah baca? La tahzan. Innallaha ma'ana. La tahzan. Innallaha ma'ana. Maksudnya jangan sedih, jangan sedih. Allah sentiasa bersama dengan kita. La tahzan. Sebenarnya kata-kata ni kita bagi semangat kat diri kita sendiri. Betul. Kadang-kadang kita rasa tak kuat, kita cakap, wahai hati, la tahzan. Innallaha ma'ana. Dalam surah Taubah kan. La tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan sedih. Allah ada. Allah bersama dengan kita. Buat apa nak sedih-sedih? Allah ada. Dapat kan Ibu Ayah poin yang kedua. La tahzan. Kan? Allah tu bersama dengan kita, insya-Allah. Okey. Ustazah, boleh ke saya teruskan lagi soalan? Sebenarnya soalan banyak Ustazah. Boleh, insya-Allah. Saya cuba untuk baca semualah. Subhanallah. Kan? Insya-Allah lah ya. Okey. Okey, jadi soalan seterusnya, Saya. bagaimana mendekati tadi anak lelaki Anak suka lelaki. bergaduh dengan ayah kan. ayah, okey. So sekarang ni bagaimana mendekati anak perempuan yang Anak baru perempuan. akil balik Okey. agar lebih memahami emosinya. Okey. Ni dia dah start lah ni. Bila dah akil balik tu, dia dah start, dia tak nak dengar cakap mak, dia dah start nak berlawa, dia dah rasa start kawan-kawan lebih bagus daripada mak dia, ayah dia. Dah mula pakai lip gloss kan. Sunscreen semua nak kena ni. Semua dah dia nak semua dia nak kita belikan. kan. Skincare semua dia nak. Kan? Macam kan? mana Ustazah? Okey. Saya share apa yang ibu saya buat kat saya dulu boleh? Boleh? Ya, okey. Ketika Ustazah balik, kita kena tahu kan, sebagai ibu bapa ni bila anak balik tu ibulah, terutama sekali ibulah. Betul. Ya, sebab kita malu kan, kita dekat dengan ibu kan. Apa yang ibu Ustazah buat bila Ustazah balik, ibu Ustazah datang kat Ustazah dalam bilik. Ibu Ustazah ambil tangan kanan ibu Ustazah ni, ibu Ustazah letak atas ubun-ubun Ustazah. Perkara ni Ustazah buat kepada Anak-anak. dan juga cucu. Oh. Ya. Letak tangan kat ubun-ubun dan ibu Ustazah kata dekat Ustazah, Intan dah dewasa. Mulai saat dan detik ini, Intan menanggung sendiri apa yang Intan buat. Sekiranya Intan melakukan kebaikan tu dapat pahala, malaikat belah kanan catat. Dan kalau kebaikan tu Intan buat banyak, malaikat ni tak berhenti-berhentilah catat. Penuh ni catatan di bahu kanan Intan. Sekiranya ni Intan dah dewasa ni, sekiranya Intan buat benda yang tak elok, yang ibu Ustazah tak nampak, abah tak nampak, walaupun ibu bapa tak nampak kata ibu Ustazah, tapi Allah nampak. Ustazah panggil ibu yang sayang kan, sebab arwah abah panggil yang. Apa yang Intan buat, walaupun abah tak nampak, yang tak nampak, tapi Allah nampak. Dan yang Allah nampak tu, yang dosa tadi tu,
perkara tak baik, ia dosa, malaikat tulis sebelah kiri. Dan ibu ustazah lepas letak tangan kat sini, pegang tangan ustazah, renung muka, yang tak nak malaikat tulis di bahu kiri Intan. Yang tak nak. Yang nak malaikat tulis di bahu kanan Intan. So daripada situ dia macam complete tau. Sepatutnya mungkin mak ustazah ni nak cakap banyak benda. Ni dah balik dah macam ni tak boleh, ni tak boleh. Mesti nak cakap banyak kan. Tapi ibu ustazah ni diberi ilham oleh Allah untuk cakap satu perkara yang sampai sekarang kita ingat. Dan kita takut. Kan kita belajar kat sekolah masa tu kan. Kita duduk asrama. So belajar kat Mahat Mahmud dulu. Okey, sekolah grammar. Ya, Masya Allah. Dari tingkatan 1 sampai tingkatan 6 tau ya. Lama duduk kat asrama, jauh daripada ayah ibu kan. Okay. Jadi kita tahulah, kita tak nak buat lah. Bila kita pegang bahu, kita siap nak pergi sekolah kan. Oh, yang pesan, bahu kanan je tau, bahu kanan je tulis. Bahu kiri tak nak, bahu kiri tak nak. Jadi kita takut nak melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah kerana ibu kita dah sentuh jiwa kita. So, sentuhlah jiwa anak-anak. Masya Allah. Ya. Daripada perbualan kita ni kan Ustazah, yang saya dapati apa tau. Betul lah sebenarnya anak-anak ni adalah kain putih. Ya. So kita sebenarnya yang mencorakkan kan. Ya. Ustazah daripada tadi saya tengok banyak menceritakan kena bagi tahu anak, kena bagi tahu anak kan. Ya. Sedangkan sebenarnya itu yang saya rasa proses tu yang ramai ibu ayah yang terlek, maksudnya terlepas. Kan dia mengharapkan macam anak tu sebenarnya boleh belajar sendiri. Dia faham sendiri. Ya, dia faham sendiri. Oh, tapi tak. sebenarnya tak ya Ustazah ya. Kita yang kena. Kita kena bagi tahu kan Ustazah. Even walaupun anak kita dah mendirikan rumah tangga, kadang-kadang ada ayah ibu ingat bila anak tu dah kahwin, tak payah nak didik apa dah, tak payah nak nasihat apa dah. Tidak. Selagi namanya anak dan selagi namanya ayah ibu, pendidikan anak-anak itu selagi hayat di kandung badan sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Kita kena bagi tahu. So kita kena bimbing lah. Ya, kena bagi tahu, kena Ya. bimbing Ya. dan dalam masa yang sama of course lah anak-anak kita tu berbeza. So Ya. mungkin ada cabaran-cabaran, Ya. so perlu ditambah dengan sabar. Ya, betul. Kan Ustazah, betul. Sabar kena. Kena ditambah dengan tawakal Ya. kan. Sebab tadi kan bila kita sebut menyesali bila anak dah besar, terkadang ada juga yang mak ayah macam ni semua salah aku lah ni sebab dulu masa kecil-kecil tak hantar ke sekolah agama. Dah besar dia jadi kurang ajar dengan saya. Dan ni kan still macam nak menyalahkan diri sendiri kan Ustazah kan. Ataupun ada juga kadang setengah parents yang bagi tahu, dia kata saya dah hantar di sekolah agama, saya dah ni apa semua, tapi kenapa dia still lagi boleh buat benda ni? Pun terkadang timbul juga kekesalan dekat situ kan Ustazah kan. Saya boleh menjawab ke? Boleh. Sebenarnya kena pandang semua yang disebut oleh Ustazah Siti Khadijah tu sebagai hikmah. Hikmah. Segala hikmah yang Allah bagi dekat kita ni, hikmah tu, dia adalah sesuatu yang indah. Kalau tidak ada perkataan yang tadi tu yang kenapa tak hantar sekolah agama, kenapa dah hantar sekolah agama jadi macam ni ya. Sebenarnya itu adalah Allah nak bagi sabar, mak ayah sabar, dan sabar tu syurga. Dan Allah nak bagi tahu dekat kita semua tu adalah ujian daripada Allah dan ada hikmah. Hikmahnya apa? Tu yang kembali kepada muhasabah. Jadi bila kita kenang balik kenapalah tak hantar sekolah agama dulu, kenapalah macam ni kan. So dia ada muhasabah dekat situ. So bila muhasabah tu kita masih ada ruang untuk memperbaiki. Boleh tarik balik. Dekat balik, jangan walaupun jauh-jauh. anak tu dah besar ya Ustazah. Walaupun anak tu dah besar. Dah besar lagi kita kena dekat dengan dia. Faham? Sebab dia sedang membentuk keluarga dia pula. Ya. Jadi dia perlu nasihat berharga daripada ayah dan ibu. Masya Supaya dia tak salah dalam mendidik keluarga dia seperti mana kita merasa bersalah dalam pendidikan kita kepada anak-anak. Masya Allah. Ya. Betapa sebenarnya kalau kita pandang dari segi satu sudut lah, yang saya bila saya dengar Ustazah bercerita ni kan bagi tahu ni, saya nampak sebenarnya susunan Allah tu sebenarnya cantik. Dia sebenarnya nak menjadikan kita macam mana. Macam Ustazah dah bagi tahu awal-awal tadi, sebenarnya anak ni cabaran untuk kita. Ya, betul. Kan cabaran yang bila kita dah macam tu fasa yang tadi kan saya cerita, kita dah rasa menyesal,
sebenarnya perkara-perkara tu yang membawa kepada kita punya rasa mungkin lebih kepada tawakal kita, redha kita. Betul. Kan Ustazah Betul. kan? Betul. Masya Allah. Saya nak sebut perkataan redha tu ending tapi Ustazah Siti dah sebut. Kita ada insting tau. Ada insting. Ada insting. Tadi Ustazah rasa apa yang ni? Sebab nama sama ke Ustazah Siti tu. Subhanallah. So saya nak sebut ialah kekuatan redha tu penting. Faham. Redha semua ni adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila redha tu masya-Allah, kita akan terima segala-galanya sebab kita tahu Allah sebut di dalam Al-Quran dalam surah At-Taghabun. At-Taghabun ayat 15. Harta dan anak-anak ini fitnah. Harta dan anak-anak ini fitnah tu maksudnya ujian. Dan di sisi Allah pahala yang besar. Kenapa Allah sebut di sisi Allah pahala yang besar? Sabar. Harta kita infak ke jalan Allah. Anak kita didik ke jalan Allah. So Allah sebut tu bagi kita ni yang kita mendidik dengan betul, urus harta dengan betul, urus anak dengan betul ni, di sisi Allah pahala yang besar. Pahala besar. Masya Allah. Masa kita hidup ni lah, kita nak mengumpul kebaikan dan pahala. Bila kita dah meninggal dunia, anak yang kita sabar ni lah, suatu saat nanti bila mak ayah mengembuskan nafas yang terakhir, saya rasa setiap harapan ayah dan ibu, bila kita dah meninggal dunia nanti, kita mengharapkan ada di antara anak-anak kita ni yang mandikan jenazah kita. Ada anak kita ni yang kafankan kita. Ada anak kita yang boleh jadi imam solat jenazah kita. Ada anak kita yang menurunkan jenazah kita ke dalam liang lahat. Masya Allah. Dan kubur kita ni, alam barzah kita ni dipenuhi dengan keindahan. Keindahan tu datang daripada doa anak-anak yang kita sabar dulu dalam mendidik. Itu hasilnya. Bila kita berada di alam barzah, kubur kita tak sunyi. Dapat zikir daripada anak, dapat istighfar daripada anak, dapat doa daripada anak-anak. Tapi Ustazah ada juga yang bagi tahu, dia kata kita buat pahala je lah banyak-banyak sebab belum tentu anak boleh mendoakan kita. Macam mana tu pula Ustazah? Itulah terkadang kan manusia ni dia macam-macam tau. Okey. Kan dia Faham. bagi yang nikmat ni tak okey, bagi yang ujian ni tak okey kan. Ya. Sampai terfikir level yang macam tu kan. Okey. Macam mana Ustazah? Saya rasa cara ayat tu disampaikan seolah-olah macam ada kekecewaan kat situ. Macam kecewa lah. Kecewa dan bimbang. Bimbang nanti anak tak doa untuk kita. Sebenarnya kena hapuskan kekecewaan dan kebimbangan tu dengan ikut hadis Nabi SAW. 3 harta yang paling bernilai, yang pahalanya mengalir dalam kubur sampai bila-bila, walaupun kita menghembuskan nafas yang terakhir, selain daripada ilmu yang bermanfaat, sedekahun jariyatin, sedekah jariah, ilmu bermanfaat. Yang ketiganya adalah waladin solihin, ya doalah. Nabi yang sebut kot. Anak yang soleh, anak yang soleha yang mendoakan kedua ibu bapanya. Jadi peranan kita mendidik anak, berkat didikan tu anak akan mendoakan. Jadi maksudnya kita jangan kita ikut cakap Rasulullah tadi tu, bahawa percaya bahawa anak tu tadi akan mendoakan kita. So jangan ada itulah something yang orang cakap nanti anak kau tak doakan kau, lepas tu kita pun dah tak nak mendidik dia. Tak payah, jangan ada macam tu sebab Rasulullah dah sebut tadi 3 perkara tu tadi Ustazah kan. Betul. Kadang-kadang jangan harap doa anak, tak payahlah apa semua. Dia sebenarnya bisikan syaitan. Bisikan syaitan supaya hubungan kita dengan anak tak baik, hubungan kita dengan Allah pun tak baik. So bisikan tu dia datang. So kita ikut apa yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah saya doakan semoga ibu ayah dapat anak-anak waladin solehnya, doalah anak-anak yang soleh yang solehah yang mendoakan setiap ayah dan ibu. Saya ada terpandang dekat kita punya whiteboard ni. Dia ada satu parents ni kongsikan anak buat salah patut ke tanya dulu kesalahan atau terus bagi nasihat yang tegas. Bagi sekali penalti nak tunjukkan kita tak setuju dengan perbuatan anak. Bagaimana ada penalti dekat situ. Penalti. Macam World Cup lah pula kan. Allahu Rabbi ya Karim. Anak buat salah ya. Okey. Anak buat salah patut ketanya dulu kesalahan atau terus bagi nasihat yang tegas. Okey.
bila anak melakukan kesilapan, apa yang perlu dilakukan oleh ayah ataupun ibu, biasanya ibulah kan, sebab ibu rapat dengan anak kan, dan ayah pun selalu suruh mak lah bagi nasihat kan. Ayah kan macam tu kan, mak lah pergilah kan, semua mak kan. So apa yang ibu boleh buat dekat situ, memang kena tanya dulu kesalahan dia. Pastikan betul tak dia buat kesalahan tu. Faham. Kena tanya dulu. Bila kita dah tahu kesalahan anak tersebut, baru kita bagi tahu yang apa yang dia buat tu memang salah. Apa yang dia buat tu memang Allah marah, Allah murka. Dan sentuh hati anak dengan berkata kepada anak tu, sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kakak rasa, abang rasa, adik rasa Rasulullah ni akan gembira ke dengan apa yang kakak, adik, abang buat ni? Sebelum kita nak penalty tadi kan, sebelum kita nak bagi semua tu, so kita bawa dia kepada kesedaran dulu. Tahu dulu apa kesilapan yang dia buat, bagi tahu dekat dia kalau Allah murka. Andai Rasulullah ada, Rasulullah sedih sebab Rasulullah ni dah bentuk umat Nabi Muhammad dengan akhlak yang mulia. Tiba-tiba kakak buat macam tu, abang buat macam tu, adik buat macam tu. And then barulah apa bentuk denda yang ingin dilakukan oleh ibu bapa. Tapi sebenarnya bab denda ni ustazah tak berapa suka. Saya tak berapa suka yang denda-denda semua ni. Saya lebih suka memberi keinsafan. Sampai kita nasihat anak tu tadi sampai anak tu boleh menangis. Buat sampai anak tu boleh menangis. Macam mana nak buat sampai anak tu menangis? Mak menangis dulu dengan Allah. Mak menangis dulu dengan Allah. Solat dulu 2 rakaat, solat hajat. Ya Allah, sedihnya ya Allah dapat tahu anak buat salah macam ni ya Allah. Aku dah didik dah ya Allah, tak sangka ya Allah, dan aku tahu ini adalah ujian daripadamu ya Allah. Tolonglah beri jalan yang terbaik. Macam mana aku nak nasihat anakku ini ya Allah? So dia lebih kepada kita dulu solat hajat, minta jalan dengan Allah, baru kita bercakap dengan anak tu dan kita perbaiki kesilapan dia tu tadi. Itu lebih baik. Macam tu. Baik, Alhamdulillah. Dapat ya ibu ayah yang bertanya soalan daripada Ustazah. So, saya bacakan lagi soalan. Boleh ada Ustazah? soalan lagi? Banyak soalan. Rajinnya tuan-tuan dan perempuan tanya kan. soalan. Saya Masya rasa Allah. program podcast Dear Parents ni memang kami membuka ruang kepada ibu ayah untuk melepaskan stres mereka dengan tanya-tanya soalan kan. Lepas tu kita yang menjawab pun bukan daripada saya kan. So maksudnya kita bawakan ramai macam bulan lepas dengan Ibu Ros, bulan hadapan dengan Ustazah Isfadia kan. Masya Allah. Jadi orang-orang yang memang ada pengalaman dekat situ kan. Dan hadir ni dengan Ustazah kan. Allah Akbar. Masya Allahnya tu lah kan. Okey Ustazah, soalan yang nak ditanya ni, bagaimana menjadi ibu bapa yang baik kepada anak dalam masa yang sama tetap berbakti kepada ibu bapa sendiri? Ya, untuk menjadi mungkinlah mak ayah ada dekat rumah macam saya kan. Kalau relate soalan ni, saya ada mak saya dekat rumah. So terkadang kita faham mak kita macam tak suka apa kalau anak kita kadang mandi kat bilik air terlalu lama ke kan. Dalam masa yang sama pun kita nak bagi balance juga kepada keluarga kan. So mungkinlah macam tu kot. Mungkin Ustazah boleh beri jawapan. Untuk menjadi ibu bapa yang baik ni ialah dengan menunjukkan contoh teladan yang terbaik. Contoh, apabila ayah dan ibu nak menyuruh anak-anak solat, jangan ayah masih pegang handphone. Cepat dah masuk Zuhur ni. Ibu masih goreng ikan dekat dapur. Bukan. Apabila kita nak menyuruh anak-anak solat, kita dah ready dah. Kita yang awal ready tau, bukan anak yang awal ready tau. Sebab kita jadi ibu bapa yang baik, yang tunjuk contoh yang baik. So kita dah ada wuduk, si ayah dah bersila kat depan atas sejadah tu, ibu dah pakai telekung, lepas tu turun anak cepat ni. Lagi 2 minit nak azan ni sebagai contoh. Ataupun dah azan dah ni, kita tak nak solat lewat, kita nak solat awal waktu. So apa pun ibu bapa menjadi contoh. Apabila kita mendidik anak-anak untuk berkata benar, kata Syekh Abdullah Nasir Urwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak-anak, beliau selalu sebut, ibu bapa yang baik ni adalah ibu bapa yang dia cakap serupa bikin.
Ni ayat saya lah, bukan ayat beliau yang saya rumuskan dalam kitab tu. Mm-mm. Cakap serupa bikin. Maknanya kita suruh anak solat, kita dah ready. Kita tak bagi anak main handphone, kita tak main handphone. Kita suruh anak mengaji Al-Quran, kita baca Al-Quran. Kita suruh anak zikir, kita zikir. Kita suruh anak duduk dekat meja makan, no handphone, kita pun no handphone. Ya, dan kita kena ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Buat baiklah kepada mak bapak kamu dulu, nescaya anak-anak kamu akan buat baik kepada kamu. So apa yang berlaku ialah anak-anak ni menjadikan ibu bapa sebagai contoh. Dia tengok macam mana kita layan mak ayah kita. Ya, bila anak-anak tengok, oh kita balik kampung, kita berbakti pada mak dan ayah, kita sentiasa bersama dengan mak dan ayah. Contoh mak ayah sakit, telefon kata sakit, kita menjadi anak yang paling awal balik kampung untuk merawat ayah dan ibu. So anak tu menjadikan contoh. So nanti bila anak tu dewasa, kalau mak kata mak tak sihat lah ni, mak tak lalu makan lah, baliklah. Dia ingat tau, mak ayah dia dulu bila bagi tahu mak ayah Tok Wan dia tak sihat, mak ayah dia orang yang pertama balik. So dia akan tinggalkan semua kerja dia. Dia takkan kata mak busy, saya busy lah mak, saya tak ada masa. Dia takkan cakap macam tu. Ya, dan untungnya macam Ustazah Siti Khadijah untungnya bagi mereka yang parents tinggal bersama yang masih ada mak ayah macam Ustazah, alhamdulillah menjaga ibu. Ibu saya masih ada, duduk sekali ya. Itulah syurga kami sekeluarga ya. Dan anak-anak akan melihat Ustazah ya, bila kami solat berjamaah bersama kan. Bila solat berjamaah bersama, anak-anak akan tengok ya macam mana akhlak Ustazah terhadap ibu kan. Kita salam ibu kita, cium tangan ibu. Lepas tu bila Ustazah nak tidur, nak naik atas, ibu Ustazah kat bilik bawah sebab tak boleh nak naik tangga. So Ustazah akan masuk kat bilik, kejap ya. Ustazah kata, dia bagi tahu dekat anak, menantu dan cucu. Ustazah nak masuk bilik ibu Ustazah, sembang dulu sekejap. Kan sembang dulu sekejap. Lepas tu salam, cium tangan, baru tidur. So anak menjadikan ibu bapa sebagai contoh. Anak melihat macam mana kita layan mak ayah kita. Benarlah hadis Nabi tadi. Buat baik dekat mak bapak kamu dulu, nescaya anak-anak akan buat baik kepada kamu. Ya Allah. Itu key point dia. Masya Allah. Ya, betul. Banyak sangat ilmu, info yang Ustazah Siti dapat pada hari ini. Masya Allah. Semuanya relate dengan tauladan. Ya, Kan, betul. Ustazah, kan? Betul. Apa yang kita buat tu sebenarnya itu jugalah yang akan datang kepada Ya, kita kan, Ustazah. betul. Masya Allah. Betul. Okey, baik. Soalan yang ada baru keluar ni, cara betulkan tanggapan anak perempuan, ibu hanya lebihkan anak lelaki je. Alamak. Ustazah ada berapa orang anak lelaki perempuan? Saya ada 3 lelaki, seorang perempuan. So soalan ni cara betulkan tanggapan anak perempuan. Ibu hanya lebihkan anak lelaki je. Biasanya kita dengar ibu ni lebihkan anak perempuan je kan. Ni soalannya ibu hanya lebihkan anak lelaki saja. So jika ada kata-kata yang begini daripada anak perempuan kita, ibu kena muhasabah baliklah. Betul ke? Betul ke ibu buat macam tu? Sebab kadang-kadang apabila seorang ibu ni dia sayang anak, dia tunjuk kasih sayang tu mungkin lebih dan dia tak perasan. Mungkin anak tu pandai menambah hati ibu. Kan? Dia bancuh air kat ibu dia, dia basuh pinggan ibu dia, kan? Jadi ibu ni tak sedar yang ibu ni terlebih kepada mempamerkan kasih sayang yang lebih di depan anak perempuan tadi. So ibu tu muhasabah diri balik. Ya Allah, betul lah, muhasabah balik lah kan. Tak boleh marah anak tu. Mana ada, tak boleh. Muhasabah. Kan tajuk kita muhasabah tadi kan. Muhasabah balik. Ya Allah, aku dah silap lah ya Allah. Kan? Aku dah lebihkan anak lelaki daripada anak perempuan. Ya, sedangkan semua ni anak-anak aku ya Allah. Tolonglah aku ya Allah supaya aku ni dapat bagi kasih sayang yang tak ada anak pun kecil hati. Macam Ustazah selalu sebut dekat anak-anak Ustazah kan. Semua ni anak emas mama. Semua. Kan? Semua ni anak emas mama. Sebab kadang-kadang anak kata ni anak emas. Semua anak emas mama. Bila kita bagi tahu macam tu dan kita tunjukkan nak bagi sama rata tu, kita tak mampu nak bagi sama rata sebenarnya kan. Tapi Allah tu tahu hati seorang ibu yang sayang semua anaknya. Jadi sedaya upaya
sayang semua. Anak emas semua ni anak betua, semua ni anak mama kan. Dia lebih kepada muhasabah dan fahamkan kepada anak perempuan tu tadi, ibu sayang semua datang daripada rahim ibu. Betul. Buat apa ibu nak sayang yang laki-laki saja, ibu tak sayang kamu, semua datang daripada rahim ibu. Rahim pun maksud kasih sayang. Betul. Betul. Ya. Dia lebih kepada pendekatan komunikasi kasih sayang. Dan kalau kita dah dewasa, mungkin kita boleh think yang lebih positif lah. Kan? Ibu yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, bukan maksud dia tak sayang kat kita. Ya, kan? betul. Ibu yang menggadai nyawa untuk melahirkan kita. Takkanlah ibu tak sayang semua. Betul. Ibu sayang semua. Betul. Jadi kadang-kadang anak yang rasa kecil hati tu, dia gangguan bisikan tadi tu lah. Faham. Nak bagi hubungan kita dengan mak tak baik, hubungan kita dengan adik-beradik lelaki tak baik. Gangguan tu memang banyak. So kena maksudnya Ustazah kena banyakkan kepada zikir tadilah Zikir tu kekuatan. untuk nak mengelakkan daripada benda-benda tu. Betul, sebab tu kalau boleh lah bila sembahyang maghrib isyak tu pastikan berjamaah. Maghrib isyak. Waktu maghrib isyak ni Nabi sebut sebagai khazanah syurga. Maghrib isyak ni khazanah syurga. Maksud khazanah syurga ni ialah waktu tu waktu yang terbaik untuk kita duduk bersama, untuk kita solat berjamaah. Lepas solat maghrib berjamaah tadi tu, buat solat sunat ba'diyah. Jika ayah ibu mampu, buat solat sunat awabin. Nanti study solat sunat awabin tu bagus. Sebab kita penat-penat, kita awab, kita kembali kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah. Dan ada ruang dekat situ nak buat apa? Zikir. Baca Quran, baca ramai-ramai. Baca ramai-ramai. Zikir banyak-banyak. Kekuatan. Selawat banyak-banyak. Zikir banyak-banyak. Tapi betul juga Ustazah. Sebab terkadang kan macam ialah dalam situasi kita sekarang yang sibuk kan. Terkadang memang kita kena allocate satu masa yang kita boleh bersama dengan family kita. Betul kan Ustazah? Betul. Sebab ada masa ialah kadang kita sibuk outstation apa sekarang. Bila masa yang kita nak ada bonding time kan Ustazah kan? Bagi saya lah bonding time yang kita tak boleh lepas maghrib isyak. Maghrib isyak. Tak nak handphone, tak nak TV, tak nak masak dekat dapur. Maghrib isyak dulu. Bina hubungan dulu. Bonding time kita bersama keluarga, bersama Allah. Dan kita sebenarnya boleh mula semula. Boleh. Kan Ustazah? Boleh mula semula. Belum terlambat. Kita boleh cakap start daripada hari ni, next week, Umi nak macam ni. Kan kita boleh mula semula kan. Betul. Saya rasa bila ada ibu ayah yang mula macam tu, hati anak tersentuh tau. Dia akan tersentuh. Dulu kita tak buat macam ni. Tiba-tiba mak ayah ajak buat macam ni. Ya Allah, seronoknya. Mungkin mula-mula akan rasa keterpaksaan. Kejanggalan. Tapi lama-lama kebiasaan. Kena mulakan. Dan tak mustahil akan terus jadi momen Ustazah momen yang sangat indah. Cantiknya. Kita membina taman-taman syurga dalam rumah kita. Masya Allah. Binalah taman syurga dalam rumah. Masya Allah. Allahu Akbar. Okay Ustazah. Soalan. Ada lagi masa kan tim? Ada lagi. Okay. So sikit soalan, lagi. Soalan saya rasa soalan yang terakhir lah kot Soalan yang terakhir. Bagaimana ibu bapa boleh bagaimana mendidik anak supaya ikhlas dalam beribadah dan melakukan kebaikan? Itu soalan yang terakhir ni. Kita nak mendidik anak untuk ikhlas dalam melakukan ibadah dan kebaikan. Ikhlas ni dia dalam hati. Dia dalam hati. Apa yang ada dalam hati kita ni orang lain tak tahu. Yang tahu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ibu ataupun ayah dia akan tahu. Especially ibu lah. Sebab kita yang mengandung kan. Kita yang mengandung, kita yang menyusu, kita yang segala-galanya lah. Anak ni segala-galanya untuk kita. Jadi ibu tu dia ada insting, dia boleh tahu anak dia ni ikhlas ke tidak. So bagaimana seorang ibu nak mendidik anak keikhlasan dekat sini? Ibu tu kena fahamkan kepada anak konsep ihsan. Konsep ihsan. Ihsan tu maksudnya, nak apa yang kamu buat ni kena bayangkan Allah nampak. Kita solat, kita kena bayangkan Allah sedang melihat kita. Kalau kita tak boleh bayangkan Allah melihat kita, kita kena tahu bahawasanya kita ni sedang bersama dengan Allah. Bersama, perkataan bersama tu. Kita bersama dengan Allah. Ni kita buat kebaikan ni, kita bersama dengan Allah.
Ni tolong ibu basuh pinggan ni, kita bersama dengan Allah. Sebab apa? Sebab Allah melihat kita bersama tu, maksudnya Allah nampak. Jangan pisahkan Allah daripada kehidupan kita. Apapun, Allah bersama dengan kita. Allah nampak, Allah nampak. Bila sebut Allah nampak, lama kelamaan anak tu dia akan sendirinya, keikhlasan tu akan hadir. Faham. Bila sebut Allah nampak. Dan satu lagi yang saya suka sebut dekat sini ialah dunia ni tempat untuk kita berpenat. Bukan tempat untuk berehat. Faham. Kita berehat nanti di alam barzah, di taman syurga. Masya Allah. Dan kita berehat nanti dalam Jannatul Firdaus, seisi InsyaAllah, keluarga. amin. Allah sebut di dalam Al-Quran, mak ayah dan anak-anak yang melakukan amal soleh, mereka akan saling pimpin tangan masuk dalam syurga. Masya Allah. So maknanya amal soleh tadi tu sama-sama buat. Dan konsep ihsan tu kena ada. Bila konsep ihsan tu kena ada, dia akan ada keikhlasan. Ya. So kena ada konsep ihsan. Ihsan. Maknanya kalau kita rasa macam kita tak boleh nak rasa kita nampak Allah tu, kita tak boleh nak rasa, ingat Allah nampak kita. Allah ada. Allah nampak kita. Bila Allah nampak kita tu, takkan kita nak main-main dalam kebaikan. Takkan kita nak buat gitu-gitu je. Kita akan buat sesungguh hati kita sebab Allah nampak setiap perbuatan hamba-hambanya. Ya. Baik. Alhamdulillah. Saya rasa Ustazah, Saya. banyak dah kita membincangkan Akbar. tentang tajuk hari ini, iaitu ramai ibu ayah menyesal bila anak sudah besar, tapi kita ubah ramai ibu ayah muhasabah bila anak sudah besar. Ya, betul. Betul kan Ustazah? Ya, saya. So Ustazah, yang last kali, boleh ke Ustazah tolong simpulkan sikit, mungkin Ya. nak bagi tips kepada ibu ayah yang menonton pada hari ini, Ya. kan? Ya. Silakan Ustazah. Okey, sebagai rumusannya kita berbincang banyak perkara tadi ya. So apa yang Ustazah nak sebutkan dekat sini, masukkan dalam hati kita ni cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita masukkan dalam hati kita ni cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan kuat di sebalik setiap cabaran, setiap halangan, setiap stres, setiap tension. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi banyak ujian daripada kita. Bila dua cinta ni bertakhta di dalam hati kita, berkat dua cinta ni, Allah akan masukkan dalam hati suami sayang dekat isteri. Isteri sayang dekat suami. Allah akan masukkan dalam hati kedua ibu bapa ni, ibu bapa sayang kepada anak-anak. Allah akan masukkan ke dalam hati anak-anak ni sayang kepada ayah dan ibu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jangan bolak-balikkan hati kami, ya Allah. Bimbinglah kami ke jalan yang Engkau redai, ya Allah. Kami sedar, ya Allah, sebagai ayah dan ibu, amanah yang Engkau berikan kepada kami ini, kami ada silap di dalam membentuk, mendidik amanah yang Engkau kurniakan kepada kami. Bantulah kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Kami sayang kepada anak-anak kami, ya Allah. Seperti mana kami sayang kepada anak-anak kami ini, ya Allah. Tolong masukkan dalam hati anak-anak kami ini, yang anak-anak kami juga sayang kepada kami, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Ampunkan dosa kami seisi keluarga. Bimbinglah kami, ya Allah. Satukan hati-hati kami ini, ya Allah. Jangan ada di antara kami ini yang renggang, ya Allah. Kerana kami dah masukkan dua cinta ni dalam hati kami, ya Allah. Tautkan hati kami, ya Allah. Tautkan, satukan. Jangan kami berbagi, kami berpecah belah, ya Allah. Biar kami sentiasa erat dan kami dapat pimpin tangan masuk ke dalam syurga. Duhai Allah, aku amat mencintaimu, ya Allah. Ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu, ya Rasulullah. Duhai Allah, apa yang aku buat di dunia ini hanya untukmu, ya Allah. Ya Rasulullah, apa yang aku buat ini, ya Rasulullah, sebagai mencontohimu, ya Rasulullah. Kerana kami adalah umatmu, ya Rasulullah. Dan kami seisi keluarga mengharapkan syafaat daripadamu, ya Rasulullah. Ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami, terimalah taubat kami, ampunilah segala kekhilafan kami, ya Allah. Bimbinglah kami ke jalan yang Engkau redai, ya Allah. Pandanglah wajahku sebagai ibu, pandanglah wajah suamiku sebagai ayah, pandanglah wajah keseluruhan anak-anakku, ibu bapaku, kaum keluargaku. Tolong, ya Allah, pandang kami dengan pandangan rahmat daripadamu.
Pandang kami dengan pandangan kasih sayang daripada-Mu, Ya Allah. Kerana dalam kehidupan kami, hanya redha-Mu yang kami harapkan. Jadikanlah anak-anak kami qurrata ayun, anak yang sejuk mata memandang, anak yang akan bersama dengan kami di dalam syurga yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Dan Ya Allah. amin ini jangan amin sahaja ayah dan ibu, tapi cepat-cepat selepas sesi kita selesai, jika anak ada dekat sisi, peluk anak, cium anak. Jika mak ayah ada dekat sisi, salam mak ayah, cium tangan mak ayah dan minta ampun dengan mak dan ayah. Sekiranya anak yang berada jauh daripada kita, ibu ni tundukkan rasa sebagai ibu, sebagai ayah yang kita rasa kita lebih hebat ni, tundukkan rasa hebat tu, telefon anak kita, ajak anak kita. Mungkin ada anak yang jauh kan, ajak anak kita, baliklah nak, ya. Mak rindu, baliklah nak, ayah rindu. Jom kita sama-sama perbaiki apa yang kurang supaya kita dapat bersama semula dan sampailah kita bertemu dengan Allah dalam syurga. Masya-Allah. Amin. Insya-Allah, amin. Jadi ibu ayah, itulah perkongsian daripada Hati Murni untuk podcast Dear Parents pada bulan ini dengan tajuk yang kita bawakan yang bagi saya banyak sangat memberi rasa terkesan dalam diri lah, alhamdulillah. Jadi untuk akhirnya ibu ayah, jangan lupa ya, insya-Allah tadi Ustazah ada sebut kita latih diri kita untuk cinta Allah dan juga cinta Rasulullah. Insya-Allah pada 5 September Hati Murni akan adakan majlis Hati Murni berselawat. So sama-samalah hadir ke program yang kami adakan itu tadi secara percuma sahaja untuk kita mengingati Rasulullah, dan dalam masa yang sama kita juga boleh mengajak ahli keluarga kita, anak-anak kita untuk mencintai Rasulullah juga. Dan so ibu ayah kalau nak tahu info boleh follow kita punya social media Hati Murni. InsyaAllah di situ ada link untuk pendaftaran ke Hati Murni berselawat pada 5 September. Jadi di kesempatan ini Ustaz Siti nak ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua ibu ayah yang menonton. Mohon maaf andai ada terkurang di pihak kami. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam rancangan yang lain pada bulan hadapan dalam rancangan podcast Dear Parents. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Ustazah.